Datuk Seri Anwar ni sebelum dia jadi PM lagi pun dia telah bercakap tentang masyarakat madani. Daripada ABIM dulu, daripada muda-muda dulu telah bercakap tentang masyarakat madani, pembinaan madani, dan apabila beliau mengambil alih jawatan Perdana Menteri, maka peluang ini segera digunakan oleh beliau untuk menggunakan model madani ini dalam membina negara. Jadi model ini adalah model Madinah yang sebenarnya bagaimana Nabi dikala masyarakat jahiliah Arab, dikala segala kemungkaran kemuncak berlaku di tanah Arab, dikala itu maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berada di tanah itu, di tanah jahiliah itu, dan Nabi mampu untuk mengubah masyarakat dengan menggunakan model ni. Ada dua perkara lah. Yang satu sudah tentu membina, orang kata spiritual lah, membina insan. Yang keduanya membina fizikal ataupun membina ekonomi. Jadi daripada spiritual ni, Nabi membina saksiah yang sangat baik. Orang Madani ni dia tak bercakap kosong. Orang Madani ni dia tak kata ke orang. Dia tak gelak orang. Jauh sekali. Nak gelak orang ke, nak kata ke orang ke, nah, bukan. Kalau itu yang ada, cikgu, maka itu bukan sifat-sifat daripada spiritual Madani. Kalau orang Madani ni dia rahmah, dia sejahtera, dia tak ada bahasa tu, cikgu. Bahasa kata ke orang, gelak orang, maki, fitnah lagi ya. Nabi bina kualiti saksiah pribadi pengisian masyarakat Madani ni dengan sejahtera, dengan rahmah, perkataannya cantik, perkataannya baik antara sesama Islam maupun antara kepelbagaian yang ada. Dengan orang yang non-Muslim, Yahudi, masyarakat Yahudi pada masa itu, Kristian ada pada masa itu. Jadi kepelbagaian ini adalah aset negara Madinah. Itu satu. Yang keduanya, cikgu, Nabi membina ekonomi. Nabi tunjuk di mana untuk dibina pasar. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang sebelum itu sudah millionaire ataupun selepas itu menjadi millionaire, yang sahabat-sahabat Nabi semua kaya disebabkan oleh pembinaan ekonomi ni. Jadi sebab tu dalam konteks kita, bila Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, dia menyusun semula masyarakat, membina ekonomi. Satu, apabila beliau turun ke semua negeri, turun semua, melakukan mesyuarat pembangunan negeri, setiap negeri. Di antara soalan yang Perdana Menteri tanya adalah, di antara soalan yang Datuk Seri Anwar tanya adalah, berapa lagi data miskin tegar? Sebab Perdana Menteri nak noktahkan miskin tegar. Jadi apabila itu, maka bantuan dalam bentuk ikan. Miskin tegar ni bagi dalam bentuk ikan dulu. Sebab tu hari ni STR diteruskan dan dinaikkan. Dan sangat penting juga adalah bantuan komponen STR itu adalah SARA yang 700,000 orang penerima. Luar biasa. Perdana Menteri bagi dalam IC. Satu amount sekarang ni RM200 sebulan. Pergi kedai boleh beli barang. Pergi kedai, tunjuk IC, ada alat dia lah. Kedai yang dia daftar tu mesti ada alat tu. Tunjuk, Pak, dia IC tadi digunakan, maka dia tengok balance ada berapa lagi. Jadi apa yang PM nak buat adalah nak bina masyarakat Madani, ekonominya mesti diangkat. Sebab masyarakat Madani ini adalah masyarakat yang membangun, masyarakat yang ada kualiti. Jadi aspek spiritual, aspek fizikal, dan bukan sahaja di peringkat individu-individu yang miskin disusun semula, tapi juga negeri-negeri yang ketinggalan, termasuk Kelantan, termasuk Kedah. Kelantan contohnya, apa isu utama? Isu utamanya adalah banjir yang setahun, kadang-kadang 2 kali, yang memusnahkan jumlah aset ataupun jumlah harta benda yang sangat banyak, kematian, kerugian. Jadi PM kata ini mesti diselesaikan dalam masa yang segera. Pasal apa? Pasal ini memudaratkan kebajikan, kesejahteraan rakyat Kelantan. Maka penekanan Kelantan adalah kepada untuk memastikan bahawa tempatan banjir itu disegerakan. Kedah, apa yang Datuk Seri Anwar tengok? Di antaranya adalah untuk membantu masyarakat di antara yang dhaif. Dalam konteks ini Kedah adalah peladang-peladang kawasan Madah.